Okay guys, Assalamualaikum dan sedang menonton Awi Vlog channel. Okay guys, so macam tajuk kau tengok guys, hari ni kita ride Genting guys. Berapa kali dah video ride Genting. Seperti sebelum video beritahu, Genting ni adalah tempat yang senang aku nak pergi. Dan kalau ada emergency case, senang aku nak balik. Dan plan asal sebenarnya ke Genting ni adalah geng-geng yang ride Temiang itu hari video lepas tu kan. Diorang lah plan ni. Diorang kata diorang nak naik Genting. Okay, so sekarang ni kita pergi ke BHP Karak untuk RV di sana. Okay, mostly diorang semua jauh. Aku je paling dekat dengan jalan nak ke BHP Karak ni. Tapi itulah, janji pukul 8 kan. Pukul 8 pun nak gerak. Standard Melayu. Oh. Cuaca pun agak dah 2 hari kan, mendung saja. Cuma tempat aku dia tak hujan tau. Dia gerimis je all the time. Jadi ini pun risau kat ni. Kalau tiba-tiba dia turun lebat-lebatnya pun pisang juga. Lepas tu ikutkan aku nak bawa juga LC kan, naik Genting ni. Tapi itulah, sekarang ni musim pukat lah geng. Musim pukat ni kena hati-hati. Sekali kena pukat, alpisang. Kita orang kata ambil langkah selamat lah. Aku sebenarnya agak tak nampak ni. Aku lupa lah nak beli visor helmet full face ni yang clear punya. Aduh. So bila aku buka ni agak bising kat Dan antara satu juga tujuan utama dia, kita nak pergi ke Petron Viral. Petron Viral yang mana viral dengan lampu-lampu oren pula, lampu merah biru tu. So sebelum ni aku pergi tak ramai pula nak pergi Petron tu. Dengan tiba-tiba Petron tukar lampu, ramai pula nak pergi. Kononnya apa, Petron Viral. Kita pun layan je lah. Okay. So pada korang yang baru ke channel aku, subscribe. Ada iklan jangan skip kan. Itu tanda korang support. So bila korang tak skip iklan, sikit-sikit aku improve aku punya YouTube channel. Okay, so dah sampai dah BHP. Tak apa ya. Mana pula si Atip ni.
Oh berat kan? Berat. Soal pun tak larat nak angkat aku. Potong. Masuk 4 blow lah. Poket standard ni. Ada pisau. Standard 15.48 kan. Pun tak larat. Balik nanti. Oh kabus. Oh balik nanti aku nak kena google lah rumput yang boleh dimakan. So on diet lah. Wow. Kabus. Motor terus blow. Sejuk kan? Kabus kan? Aku tak tahu kau nampak ke tak kat GoPro ni. Aku tak ada hidup, IK hidup. Sejuk kan? Aku sekarang ni tengah dalam fasa cuba nak comeback balik keberanian geng. Sebab aku sebelum ni aku pernah cakap dalam video yang aku pernah sekali accident lah. Dia accident tak ada teruk pun, jatuh bodoh je time corner. Tapi disebabkan jatuh tu, aku sangat-sangat trauma lepas tu. Asal nak kona je aku akan rasa overshoot. Jadi sikit-sikit aku nak cubalah dapat balik confident. Aku tak adalah sampai nak lipat teruk sangat. Cuma orang kata corner tu kita layan corner tu. Janganlah takut-takut kan. Tapi itulah kadang-kadang corner ni dia sebenarnya dia ada time tau. Ada time tu kita berani, ada time yang tak berani tu. Kabus. Sejuk man. Aku tak tahu ni suhu berapa ni. Macam dalam peti ais pula. Mana Rasa kat depan ni diorang tunggu ni ke diorang terus pergi kedai. Aku rasa diorang beli tu guys. Sekarang ni okay, plan dia memang kita naik atas dulu, tapi kita orang singgah ke Gotong dulu. Kita sapedek dulu, mentah ke darah dulu. Sebab dia lapar dan aku pun lapar. Jadi kita makan dulu, and then baru kita proceed sambung ke naik ke atas. Right. Kau kau dah tergagak, kau dah terlajak. Lepas tu kau nak main masuk je. Come on man. Okay guys, mentah ke darah. So kita nak sambung perjalanan naik ke atas. Okay. So kita makan dekat Gotong tadi. So mostly kalau daripada Gotong tu dah start naik ke atas, dia punya jalan dah agak ekstrim sikit. Dia dah start mendaki kau-kau. Gotong ke bawah, dia punya keadaan dia mendaki tak kau-kau lah. Dia masih lagi landai lah. Tapi Gotong ke atas, dia kau-kau naik. Sebab tu kebanyakan orang naik Genting, dia kadang tak memilih nak naik ke atas. Dia memilih untuk sampai Gotong saja. Okay. Sejuk guys. Dekat Gotong tadi member kata suhu 19. Dekat atas ni tak tahu, tapi gentle pakai glove pun rasa sejuk guys. Orang Melayu guys. Mana tahan sejuk. Okay. So jumpa kat atas lah. Sebab start jalan pun dah start gelap, tak nampak apa. Sejuk guys. Sejuk. Okay guys, so settle dah.
sesi tangkap gambar, dah borak apa semua, makan angin. So sekarang ni on the way balik lah. Right. So memang video kali ni just pergi ride saja. Memang tak ada apa yang kata yang orang kata yelah ride je, just ride biasa. Okay, next vlog aku naik Genting. Mungkin aku try lah park kat dalam. Sebab dengar-dengar park kat dalam tu theme park lah, roller coaster bagai apa semua tu best. Abang-abang tengok lah macam mana. So alright guys, aku rasa takut bateri aku out dan takut dia berpadam anytime je. Dia kalau terpadam dia tak safe tau. So pisah. Right, so aku outro dulu awal-awal lah. Okay, so terima kasih pada korang yang tengok video ni sampai habis. Yang tak skip iklan pun, thank you so much. Right, so macam biasa, jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.